malam ini kita bertemu di gelanggang sukan Bumi Bersejarah Melaka sempena program bola sepak sahur yang dihoskan oleh Setiausaha Politik Kanan mantan Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin. Tentunya pada malam bersejarah dalam bulan yang penuh barakah bulan Ramadan ini, kita tidak hadir bersendiri. Kita hadir bersama beberapa pemain legend tanah air. Saya sebenarnya bila duduk sebelah mereka ni, duduk sebelah Datuk Seri Samsul tak apalah, kita lebih kurang sama regu je. Tapi bila duduk sebelah Dema ni, saya goyang sikit. Kurus lagi. Orang ni ahli sukan. Yang ini dengan ni tak apalah, lebih kurang aja saiznya. Yang sebelah ni. Ini orang-orang hantar ahli sukan. Kami rasa bertuah pada malam ini. Sebelum kita bertanya kepada yang lain, saya nak tanya pada tuan rumah dulu, Datuk Seri Samsul. Ini merupakan simbol bahawa kerajaan Madani yang dipimpin oleh Perdana Menteri meraihkan sukan, meraihkan anak muda. Malam ini ada ribuan anak muda yang hadir. Dalam keadaan kita beribadah, kita jaga sihat badan. Yang sihat badan macam ini patut sertai. Datuk Seri Samsul, apa yang menyebabkan Datuk Seri merasakan bahawa program ini mesti dilakukan dengan lebih kerap? Saya sebenarnya pertama kali dengar bahawa ada orang main bola sepak sampai sahur. Sebelum ni tak pernah dengar. Tapi bila mereka datang cadang bahawa kita boleh buat program ni selepas daripada tarawih, saya kata why not kan? Sebab kita waktu siang, kalau dia boleh main bola tu hebat lah kan. Kalau main bola sambil tu puasa, hebat lah kan. Tapi apapun kita lihat hari ini penyertaan itu sangat luar biasa. Sebab ada bukan dalam 60 pasukan yang saya fikir majoritinya merupakan anak-anak muda. Dan tentunya ini satu program yang ada tarikan yang tertentu lah. Maksudnya bila kita buat seperti ini, rupanya ramai yang berminat untuk menyertai. Saya fikir mungkin sebab di siang hari itu mungkin susah untuk mereka bersukan, jadi mereka pilih waktu malam dan sampai ke pagi kerana boleh minum dan sebagainya. Apapun saya harap program seperti ini, menangkan yang telah berjaya kita lakukan di Hang Tuah Jaya ini, saya harap kita boleh jadikan template di tempat-tempat lain supaya industri bola sepak ni, sukan bola sepak ni dapat kita orang kata apa, pupuk daripada bawah lagi. Sebab Perdana Menteri pun baru-baru ini umumkan peruntukan yang sangat tinggi untuk bola sepak ni. Kerajaan bagi 15 juta ringgit untuk pembangunan sukan bola sepak, dan PM Datuk Seri Anwar beri janji bahawa 15 juta ringgit lagi akan diberi juga melalui sektor swasta. Jadi saya fikir ini satu inisiatif, satu sokongan, satu kesungguhan oleh orang nombor satu negara dalam ingin memastikan sukan bola sepak ini akan terus diberikan peruntukan yang secukupnya agar pembangunan itu tidak akan terencat. Legend kita Abang Mak Yu, saya nak tanya, kebiasaannya ahli sukan bersukan pada waktu siang, tetapi fenomena kita tercetus pada malam ini dengan ribuan anak muda yang hadir, kita bersukan pada waktu sahur. Dalam pengalaman saudara Mak Yu, apakah bersukan pada waktu sahur ini akan mengganggu apa orang kata keharmonian ataupun kegairahan sukan itu sendiri? Bagaimana? Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Datuk Seri kerana menjemput saya pada malam ni. Selalunya kita professional footballer, kita training malam, dan training malam selepas tarawih kita akan ada selalunya latihan setiap malam. Petang tu kalau malam tak ada, dia tukar kepada petang. Dia pagi selalunya jarang lah, memang tak ada lah. Petang, kalau tak ada petang, dia akan training malam. Kalau tak ada malam, petang. Selalunya memang satu sesi memang akan ada sesi latihan untuk pasukan yang berprofil tinggi lah, professional player. Agaknya bila kena waktu-waktu tertentu, maksudnya dalam bulan Ramadan ataupun waktu-waktu waktu kita berpuasa, bagaimana agaknya ahli sukan mengimbangi kadar nak jaga kesihatan, nak jaga fizikalnya bila malam sahur ini tentulah berbeza. Kalau siang ni bagaimana? Apa perbezaan agaknya? Perbezaan dia sudah tentu sedikit mencabarlah seseorang pemain bola sepak kerana mesti kita harus menjaga pemakanan. Waktu kita berbuka, kita kena ambil, tak boleh ambil banyak macam biasa kerana kita tahu sebentar lagi kita ada latihan, intensity tinggi. Lepas tu apabila selepas training kita akan ada nutrition, akan bagi yang pemakanan yang betul lah, yang sihat. Dan apabila sahur
kita kena biasa selalunya air kena minum secukupnya. Pihak jurulatih ataupun nutrition akan advise yang sepatutnya apa yang kita perlu ambil makanan ataupun minuman yang sepatutnya untuk next day training. Okey. Saya nak bertanya pada abang yang sebelah. Nampak dia macam ada benda yang dia nak ulas. Bang, Abang Mazlan, kalau katakanlah kita bersukan dalam keadaan berpuasa. Tadi Mak Yo menceritakan bahawa perlu mengambil nutrition yang betul. Okey, now kita cerita. Kita bersukan dalam waktu berpuasa. Apakah nutrition yang tepat untuk anak-anak kita yang ada di hadapan ratusan ini ambil ketika sahur dan kemudian dia boleh mengekalkan esoknya untuk sukan? Assalamualaikum. Terima kasih. Saya sebagai seorang jurulatih ataupun sebagai seorang pemain ini, masa pagi kita akan ambil makanan macam biasa juga. Tapi ada had dia lah. Kita tak ambil sebarang makanan. Pedas kita jangan amat, jangan banyak. Jadi bila kita berbuka, kita ambil lah makanan yang sihat. Kita kalau dalam berbuka, kita boleh macam kurma dia, cadangan kebanyakan kurma yang kita selalu makan kan. Kurma biasa. Jadi kita makan sedikit makanan ringan untuk kita cover kita balik kita punya tenaga. Itu caranya lah. Ya, cara dia. Abang Mak Yo, dalam keadaan hari ini, potensi program seperti ini, tadi Datuk Seri Samsul menyatakan program seperti ini perlu dihebahkan ke banyak tempat. Ya, betul. Apa pandangan Mak Yo tentang program ini? Bagi saya setuju 100% lah program ini kerana bukan tidak semestinya pemain yang profesional, pemain amatur ataupun pemain yang tempat-tempat kawasan yang kecil boleh mengikuti cara khusus latihan, tidak semestinya intensiti tinggi. Intensiti yang biasa pun at least mereka perlu melakukan untuk kesihatan mereka, untuk mengimbangi kehidupan mereka di lain-lain hari. Pada abang kita, saya nak tanya di belakang. Okey. Bagaimana caranya untuk anak-anak muda ini kekal maintain boleh bersukan dalam masa yang sama, dia kekalkan kualiti puasa yang baik? Okay, dari segi terima kasih. Terima kasih banyak mengadakan program ni. Tapi untuk basically macam kita footballer, sportman, saya rasa ni macam kita biasa je. Bagi diri saya dan pemain-pemain yang lain biasa saja. Kita akan kekalkan pemakanan, cara latihan kita. Disebabkan kita telah berlatih setiap hari. Jadi bagi saya sebarang masalah akan tiba kecuali kita ada kena saja. Dan lagi satu untuk pengalaman saya, kita lapar, ini bagus kita daripada kita makan. Kita semua orang dalam kita. Jadi gerak kita itu jadi ini macam contoh saya kalau hari dia saya makan makan sikit, tapi saya ambil coklat, susu, itu je. Nasi saya tak makan. Pada abang kita yang sebelah, saya agak terkejut bila abang ni kata biasa. Mungkin saiz badan kita agak berbeza. Dia punya biasa pada saya luar biasa. Macam mana orang macam saya nak jadi biasa macam dia? Apa nasihat? Sentiasa bersukan. Sentiasa bersukan, itu saja. Tak payah buat berat-berat. Buat ringan-ringan pun okey. Kalau saya nak kuat kita punya otot tu. Jadi bila kita sentiasa bersenam, bersukan, insyaAllah badan kita sihat, mungkin boleh macam ni jika bertahan, insyaAllah. Baik, sebelum saya kembali kepada Datuk Seri Samsul, saya nak tanya Mak Yo dulu. Mak Yo, apa pandangan terhadap program kita pada malam ini? Macam saya katakan tadi, program ni saya setuju 100%. Saya mengharap pihak Datuk Seri boleh menganjurkan lagi di merata-rata tempat untuk anak-anak muda yang terkini, kerana kita tahu bola sepak sekarang, bola sepak sukan nombor 1 di negara kita, di dunia. So jadi itu salah satu semangat untuk anak muda untuk masa hadapan.
Datuk Seri Samsul dia bagi signal anjurkan lagi dan lagi di merata-rata tempat. Sebagai sosial politik paling kanan Perdana Menteri, peruntukan yang dibagi Perdana Menteri untuk meraihkan sukan, adakah kita boleh buat lagi dan lagi di merata-rata tempat? Silakan kesimpulannya. Ya, saya fikir dari segi komitmen kerajaan itu jelas. Dan yang kedua adalah saya juga ambil kesempatan di sini untuk mengajak syarikat-syarikat swasta terutamanya dan juga kumpulan-kumpulan yang berminat dengan sukan bola sepak ni untuk tampil dan sama-sama memainkan peranan sama dalam bentuk sumbangan ataupun menganjurkan program-program dalam bentuk yang skala kecil di pelbagai daerah, kerana kita nak merakyatkan sukan bola sepak ini sampai ke peringkat bawah ni dalam bentuk yang tersusun. Dia bukan maknanya sekadar main petang-petang, jom main bola, tidak. Tapi sangat tersusun dan justru kalau boleh kita kemudiannya boleh rencanakan satu program liga sepanjang tahun di seluruh negeri dan juga di setiap kawasan parlimen. Kerana kita ada 222 parlimen dan kerajaan perpaduan sekarang ni mempunyai lebih daripada 150 ahli-ahli parlimen. Jadi kita boleh rencanakan program ni di kawasan parlimen masing-masing. Kalau itu berlaku, maka dari segi peruntukan dan sebagainya, dia tidak akan makan belanja yang besar. Kerana di peringkat parlimen kemudiannya diselaraskan juga di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat. Jadi di situ FAM misalnya dibuat kepimpinan baru boleh memanfaatkan program ini dan tengok talent-talent baru. Kita scout orang-orang baru daripada akar-rumput, daripada kampung, katalah daripada kampung Kalabakan ke kampung Tuaran ke kampung Alor Gajah ke dan sebagainya kan. Jadi mereka ni punya potensi dan kalau kita garap semua sekali itu sangat-sangat bermanfaat dan berfaedah. Saya tahu sekarang di Melaka pun di kawasan Putrajaya ada juga kelab-kelab yang mereka usahakan secara sendiri. Karena waktu saya jadi ahli parlimen dulu, ada mereka datang jumpa dan minta sumbangan dan sebagainya. Dan kita bantu. Kerana mereka itu menjayakan program dengan semangat dan usaha yang tersendiri. Jadi saya yakin dukungan seperti ini kalau kita rencanakan secara bersama dengan kepimpinan baru FM sekarang dengan Datuk Johari dan juga saudara Zainal, pemain nasional kita pun berada dalam tu. Jadi biar kita jadikan ini satu permulaan yang baik. Sebab Perdana Menteri dah tunjukkan kepimpinan nak bagi sokongan, mereka pun baru dapat buat ada pertemuan dengan PM kan. Jadi saya harap kali ini dapat kita tindak lanjuti dengan program-program yang santai seperti ini, tetapi dia instill satu semangat bahawa sukan ini mendapat perhatian. Itu dia, dapat perhatian daripada kerajaan dan juga kepimpinan semasa pada hari ini. Baik, saudara dan saudari, tentunya program seperti ini akan terus bergerak. Bukan saja di Hang Tuah Jaya, kita akan bertemu lagi di 222 parlimen. Seperti mana ahli sukan suka menyebut, majulah sukan untuk negara. Nak jaga kesihatan, mari bersukan. Dalam si orang semua ni nak ajak bersukan orang macam ini. Ya. Jadi saya nak dengar saudara Mak Yo yang ajak kita bersukan sebagai kata-kata semangat. Silakan Mak Yo. Saya ingin nasihatkan kepada khususnya anak muda, lakukan latihan macam Coach Safian cakap, at least buatlah senaman ringan, tak semestinya senaman berat untuk mengekalkan kita punya kesihatan demi masa hadapan negara. Ya. Saya sudahi dengan aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sukan-sukan juga ibadah, jangan lupa berkat bulan Ramadan kita bertemu lagi.